Mancing dekat JT Wak Sempoh, kaedah Apollo je kawan-kawan. Pakai udang mati dan juga Cik Tak ada pakai umpun-umpun ni adalah hasil dia kawan-kawan. Wah, seronoklah kita mancing dekat JT Wak Sempoh kawan-kawan. Bayangkan kita mancing 3 orang je kawan-kawan. Cik Tak, anak Cik Tak dan suami Cik Tak. Ni adalah hasilnya. Puas hati kawan-kawan, nanti kita nak pergi mancing lagi. Wah, kawan-kawan tengok tu Cik Din dapat tu. Cik Din memang main yang besar-besar lah kawan-kawan. Belum ada tak lalat lagi ikan ni. Alhamdulillah. Wah, Cik Din dapat ikan besar, ikan baji Cik Din ni. Ikan baji. Besarnya. Ikan dia. Wah, Cik Din dapat ikan senangin besar kan kawan. Hari ni Cik Din dapat 2 gerogon. Pelamat. Alhamdulillah. Ni adalah lesen pertama Cik Ita kan kawan. Kita sampai dalam berapa minit je tak baling dia dah makan kan kawan. Untuk ikan tak kenal. Okey. Yang ni ikan kedua Cik Ita. Besar sikit. Wah, kita dapat ikan gelama. Aduh. Wah, ada sekali dia melak Cik Din. Dia asyik dapat besar-besar je kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ni kan kawan, kita mancing untuk hari ni. Kita belum balik lagi lah kan kawan. Ni baru pukul 6 lebih 7 lah, 7 kan kawan. Untuk malam ni kita nak tengok paling besar tu Cik Din dapat ikan senangin dengan ikan tu, ikan baji tu kan kawan. Alhamdulillah, banyak kan kawan. Dah nak dekat malam ni kan kawan. Ikan dah mula dah yang besar-besar ni makan kan kawan. Satu kecil, satu besar. Untuk malam ni kan kawan, ikan dah start yang besar-besar makan kan kawan. Alhamdulillah. Wah, dapat ni ikan apa bang? Bulan. Wah, dapat ikan apa yang ni? Cuka. Cik Din dapat ikan apa? Malong. Ikan malong. Ikan malong kan kawan. Tu. Dia macam belut. Macam belut. Kuat dia tarik. Wah, Cik Din dapat ikan gelama besar. Alhamdulillah. Kan kawan, Cik Din dapat ikan gelama lagi kan kawan. Ni dah malam. Dah nak dekat pukul 3 kan kawan. Besar-besar pula rupanya. Pukul 5 pagi kan kawan. Ikan gelama besar makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah gelama pagi-pagi. Wah, kita dapat ikan todak besar kan kawan. Wah, kan kawan tengok tu Cik Din dapat tu. Cik Din memang main yang besar-besar lah kan kawan. Belum ada tak lalat lagi ikan ni. Alhamdulillah.